Baru nampak. Risau aku. Berjalan di tanah gersang, mentari mencengkam dada, debu-debu di jalanan menjadi teman setia. Tiada lain tujuanku, hati emas yang ku cari, kisahnya di hujung dunia. Mengapa tak ku temui? Oh, terdengar Oh, suara kau tahu lah tuk-tuk dia besar mana? Masuk 4 orang. Lepas tu dia bantai kona pula. Aduh. Hilang nyawa aku tau, hilang nyawa aku. Ini lah. Macam mana tak terbalik. Ish. Okay gang, mesti mencari makan malam ni. Tak tahulah apa yang ada. Kita tengok dulu macam mana. Ada ke tak ada makanan halal. Okay. Jom kita tengok night market dari apa. Nampak macam meriah night market dia. Jomlah. Kita usar tengok night market dari apa. Alright. Okay gang, ternyata makanan halal sikit mencabar lah dekat belah-belah utara, timur, utara ni. Aku sebenarnya ngeri lah nak naik ni, ngeri lah. Masak tu kan? Sangat ngeri. Tapi dah buat macam mana? Kenalah ambil naik juga. See you saya suspend dulu. Okay lah, dah balik lah. Dapat beli miang pla sikit. Ikan garam tu. Beli nasi dekat 7-Eleven. Oh, dapat macam Kan ni. Kalau pula di sana kan kan. Marilah kita mengalir pulang dalam keadaan yang ngeri. Okay. Good morning geng. Kita pagi ni berada di Mukadahan. Geng, cuaca pagi ni sejuk bang. 19 darjah Celsius mengikut kata Siri aku yang bangun tidur ni kan. Panggil tak jawab, panggil tak jawab. Lepas tu dia jawab, morning. Pagi-pagi macam mengapu. Okey, hari ni perjalanan kita diteruskan. Kita akan melawat beberapa kawasan di Kalasin, di Roy End. Apa lagi? Kita akan pergi ke aku pun tak ingat dah ini. Tapi adalah 2-3 tempat kita nak melawat hari ini. Dan seterusnya kita akan terus menuju ke bawah, Ranakon Raci Sama, Richard Raci Sama. Dan kalau boleh lah hari ini kita akan terus ke Pattaya. Tak ada paksaan, tapi kita tengok pada keadaan macam mana. Kalau boleh kita akan ke Pattaya straight. Pattaya mungkin kita akan berehat dah untuk 2 hari. Itu bergantung kepada keadaan lah, tengok macam mana. Beberapa tempat yang saya dimaklumkan untuk kita patut elak adalah seperti di Buriram, Surin, Sisaket, apa lagi ada 2-3 tempat lagi lah yang telah dikeluarkan amaran untuk kita elak oleh kerana konflik di antara Kemboja dengan Thailand. Jadi kita akan elak tempat-tempat tu, kawasan-kawasan tu, dan fokus lebih kepada belah barat. Okay. So semua dah standby, semua dah ready, semua dah start motor, dah packing, semua complete. Jam menunjukkan pukul 6.27 waktu tempatan, lebih kurang 7.30 waktu Malaysia. Alright. Abayus, good morning Abayus, semua okey? Good morning, selamat pagi. Selamat pagi ya. Alright, okey. Dah masuk motor ke apa ni? Belum. Belum lagi ya. Kira motor semua okey, alhamdulillah semua cemerlang. Habis Okay. How is everything? Okay, good. Right, okay. Kita ada pengalaman kelakar, kejadian, jatuh, muka sama dan hal lah. Jadi
Hari ini di hari yang ke-6 kita nak cipta experience baru ke Pattaya. Tapi mana Pattaya lah, tak sampai Pattaya. Hala ke Pattaya. Hari hala ke Pattaya. Assalamualaikum, good morning Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah kita bersedia hari ini? 700 km hari ini. Going. Kita akan Ustaz, diteruskan ya. insya-Allah. Hai geng, semua tengah bersemangat, tengah masih semangat tinggi untuk berjuang, untuk terus naik. Kita doakan supaya tidak ada apa-apa musibah dan Tuhan mempermudahkan urusan kita di pagi hari ini dan juga hari-hari yang seterusnya. Jadi geng, mari kita berangkat sekarang. Apa-apa hal sebelum pagi, sabada dulu. Okay, let's go. Okay geng, kita di tengah menikmati sarapan pagi. Tapi yang saya kena wajar puji dan juga amat teruja adalah tempat breakfast dia di atas ni. Okay, rooftop guys, rooftop. Memang pemandangan dia cun sangat, nampak betul-betul berhadapan dengan Sungai Mekong ya, Sungai Mekong. Hui, memang lawa lah guys. Daripada atas hotel ni, atas sekali kat rooftop dia. Tu view dia guys. Itu view dia. Inilah Sungai Mekong yang menjadi tanda ikonik negara Thailand. Okey, yang merupakan salah satu sungai yang terpanjang Ustaz Asia Tenggara Asia Tenggara nombor 6 di Asia. Nombor 6 di Asia dan juga di Asia Tenggara. Dia merupakan sungai yang terpanjang. Jadi sungai ini memang sangat-sangat penting kepada masyarakat 6 negara. Ia menjadi salah satu punca pendapatan dan juga saliran air semualah. Jadi ia merupakan salah satu ekosistem yang penting. Saya ada jambatan lah. Friendship tu. As angler, di sini adalah tempat ikan patin terbesar. Betul. Ikan patin. Sungai Mekong juga amat terkenal dengan kepada angler, kepada pemancing-pemancing sebagai pusat memancing di seluruh dunia, okey, termasuk Malaysia, untuk mendapatkan spesies ikan-ikan besar, ikan-ikan gorgon, ikan-ikan giant. Okey, kalau kita YouTubekan saja, ada ikan pari, ikan patin. Dan juga ada satu spesies dipanggil Mekong Chow Phraya. Datangnya ni lah. Ni. Jadi memang terkenal, sangat-sangat terkenal. Orang datang daripada jauh, orang datang daripada merata dunia untuk memancing, semata-mata untuk memancing dan mendapatkan ikan gorgon ataupun ikan giant. Okay. Seberang sana, sebelum saya lupa, adalah negara Laos. Okay. Sepanjang-panjang tu negara Laos. Jadi kalau kita ada saudara mara kat sana pun kita boleh main hi bye mesti nampak. Tengah-tengah tu macam ada pulau ni. Rasanya kalau air pasang ni memang air tinggi memang hilang pulau ni. Tapi dalam keadaan air yang tak berapa nak tinggi sekarang ni, nampaklah pulau tu. Sebaik orang tak buat rumah kat depan tu. Guys, breakfast with a view. Apa lagi nak guys, breakfast with a view. Hari ni kita ada cornflake, kita ada roti, ada kopi, ada oren, pisang dua biji. Zack dah licin dah. Licin dah. Yang lain makan roti. Asal tak makan nasi goreng? Asal tak makan hotdog? Asal tak makan ayam? Boleh. Takut nanti. Aduh, ya Allah cantiknya. Itulah dia. Okay guys, kita makan dulu sebelum kita teruskan perjalanan kita ke hari ni ke mana? Hari ni kita Royal Kalasin semua. Okay. Bagai dengar dan menghilang. Katanya pulanglah anakku. Ia tiada di sini. Okay. No, I work for Honda. Oh, okay. Not Which Honda? Thailand? No, Honda Swindon, England, UK. Oh, Finished okay. there, gone. Okay. Obviously too expensive to build. So and we Right. left Europe. Uh-huh. And then they shut the factory. I got paid out, so I thought that You've been here for 3 years, yeah? How's it? How's life in Thailand? every day it's like being on holiday.
Every day's a holiday. That is true. That is true. Very bad before. So no, it's, the food's better, the weather's better, the people are nicer. Which part of London are you from? UK. I'm from East London. East London. Yeah, West End. Alan, have safe journey. Okay. And you? Yep. So it's nice meeting you. You will be heading back home. We will be going back Tomorrow down I'll be south. back home, Yep. yeah. All right. You take care, bro. Yeah, you take it safe. Well, that'll look after. Nice meeting you. And you. Be safe. Be safe. Cool. Bye bye. Okay, gang. Jumpa gang rider daripada UK. Alamak, Ustaz nak bergayur dah. Nampak tak? Dia nak bergayur. Matahari dah, Ustaz. Tengok jap pergi gambar Ustaz jap. Lepas jap minum kopi. Baru kita dah start dulu lah. Ini dipanggil Ping Nu. Dia patutnya macam corner cantik tu, tapi masa kita sampai tadi, alamak, ada lori lah kat depan. Spoil lah gitu je. Spoil. Ustaz apa? Peach. honey, lemon, One peach honey lemon ice. less sugar. Ice. Ice, less sugar. Did you get that? Peach, Peach honey lemon. honey, lemon, ice, less sugar. Less sugar. Okay. Cuaca cantik hari ni, memang cun gila. Nak kata panas tak panas, nak kata sejuk tak sejuk, tapi just nice. Tapi rasanya tengah hari ni panas balik. Bye Alan. Take care, safe ride. Be safe. Dah 3 jam dia tak motor. Siapa dia? Dia. Seramai pakai sobek ni kan. Okay guys, kita sekarang berada di Ping Nu tak sempat sebut tu, Ping Nu. Ini sebenarnya dia macam apa dipanggil jalan kona-kona lah kalau tengok dari bawah tu. Dari bawah tu ada kona, lepas tu dia lengkok, dia macam ala-ala Thousand Corner lah. Tapi tak sedrastik Thousand Corner. Tapi dia ada viewpoint dekat sini. Okay. Amazing Ping Nu. Dia memang ikon lah, ikonik dia jalan. Lepas tu dia kona macam tu. Tempat cantik. Cuaca pun sejuk. Tapi itulah tadi masa kita lalu tadi, betul-betul depan ada lori. Aduh, spoil. Tak dapat nak ni. Tapi apa pun, dah sampai. Jalan cantik, cuaca cantik. So, kita akan teruskan perjalanan kita ke Tapsuda Bridge. Itu pun jambatan panjang. Kawasannya saya tak pasti apa nama kawasan daerah dia tu. Tapi dinamakan Tapsuda Bridge. Okay. Sekarang tengah take 5 kejap. Brake use pun tadi overheating. Tak tahu sebab apa, mungkin sebab brake tadi. Tapi dia macam overheating sekejap. So kita akan take 5 je lah, minum kopi je, menunggu brake dia sejuk. Dan hopefully kembali normal lah. Kalau tak akan susah juga kalau brake tak makan kan. Habiskan kopi dan kita akan gerak. Puas sudah ku mengembara. Kemana perginya oh cahaya? Mencari hati emas bukannya mudah. Tapsuda Bridge. Tu jambatan dia. Dia macam jambatan menyeberang menyeberang tasik. Dan juga yang menariknya, tempat ni ada sedikit sejarah. Ini yang saya baca tu lah. Sejarah dia adalah tempat ni pernah dijumpai fosil dinosaur. Tu pasal tema dia tema dinosaur. So kalau boleh tengok dekat situ, tu semua
tema dinosaur. Mula pelik juga, tapi bila saya difahamkan, yalah mungkin sebab ada fosil dinosaur yang pernah dijumpai dekat sini. Okay, dan itu bridge dia, Tep Suda. THEP SUDA. Ya, betul lah tu. Tep Suda Bridge. Boleh baca? Boleh baca pendek umur, geng. Baik, boleh baca. Jadi kita kat bawah macam viewpoint ni. Panjang tu saya tak berapa pastilah, tapi boleh tahan jugalah. Nak kata panjang sangat tidak, tapi panjang jugalah. Okay, kami take 5 kejap kat sini. Okay, berehat sekejap. Dan tempat ni kalau tak silap saya dia terletak di kawasan berjalan doh benda ni. Bot tu berjalan rupanya. Ingatkan kafe duduk diam-diam. Dia berjalan tu. Rupanya dia bot lah, dia boleh cruise. Alamak, dia boleh jalan lah. Kau tengok dinosaur dia berjalan. Sudah dinosaur boleh berenang. Sudah. Bergerak dia, bergerak. Nak gimana pula dinosaur ni? Kan keluar pula kat Sungai Kelang kan. Oh, dua bot, dua ni bawah belakang dia. Nak menggerakkan dia. Kira macam floating restaurant lah. Alamak. Dua bot nak menggerakkan dia. 1, 2. Oh, dia floating restaurant. Begitu kaedahnya. Yang ini tengok je, ni usaha aku dia pahal. Tengok aku pula. Macam-macam Thailand ni, macam-macam kreativiti dia. So dia floating restaurant lah, dia berjalan. Sampai ke mana tak tahulah. Rasanya dia pusing-pusing tasik ni kot. So best, memang best. Kami tak naik lah kot. Nampak macam lama je. So kita just lepak-lepak kat sini je lah. Tadi kita akan menghala ke Pattaya. Tapi mungkin Pattaya tak sampai, Pattaya jauh lagi. Tapi kita cuba. Kalau tak sampai Pattaya, kita akan tidur dekat area mana paling hampir lah dengan Pattaya lah, ahead, along the way lah. Tapi kita ni heading ke Pattaya. So kita Tasik ni cantik tu. Cantik dengan ada restoran yang rupa terapung. Terapung apa yang diikut? Itu JC. Jason apa JC? Tengok. Tempat dia sejuk dan sangat berangin. Lepas tu panas dia terik tu. Dia kering. Repeat balik. Tak ada. Lepas ni dia keringkan air sungai ni. Dia akhirnya sampai Peak Suda Bridge ni. Tep Suda. Tep Suda Bridge. Tengok bridge dia. Sana dinosaur di kanan. Tempat ni asal usul dia memang ada fosil dinosaur. Itu asal usul dia. Itu sebab ada tema dinosaur. Dia orang pernah jumpa fosil dinosaur kat sini. Aku syak bini aku pun asal usul di sini kat ni. Tu sebab dia macam dinosaur si badan ni kan. Jadi aku rasa aku syak lah memang asal usul.